Alamak, bateri kong lah guys. Hai. Jom kita tukar. So first kali korang perlukan wrench nut saiz 8 panjang macam ni. Lepas tu korang perlukan screwdriver dan juga pelayar. Pelayar ni pastikan yang jenis panjang bengkok macam ni So kita mulakan kerja kita dengan buka dua nut dekat bawah seat kita ni, kiri dan kanan. So sekarang kita dah boleh buka kita punya seat. Kita kena angkat dan tarik dia ke belakang. Okay. Next kita buka nut juga saiz 8. Dan lepas tu kita boleh buka skru yang pegang kita punya terminal bateri. Lepas tu kita alih wiring supaya kita boleh keluarkan bateri dengan mudah. Dan tarik je lah bateri tu keluar. So inilah dia bateri yang kita tukar, Bosch YTZ 8VBS. Side by side comparison, tak ada beza, lebar dia sama, cuma yang Bosch tinggi sikit. Dan daripada side pula memang tebal pun sama. So sekarang kita masukkanlah balik besi pemegang ni dekat bateri baru. Dan kita boleh sumbatlah masuk dalam tempat bateri kita. So kita dah sampai part yang paling mencabar. Tapi jangan risau, pakcik ada cara. First kali korang masukkan skru dekat dalam terminal bateri. Pegang nut pengikat skru kita tu pakai pelayar bengkok yang pakcik dah tunjuk tadi. Korang masuk ke dalam lubang terminal bateri macam ni. Kalau susah korang kena tarik keluar sikit lah bateri tu. And then korang ambil screwdriver dan pasang je lah skru. Bila dah start ketat tu, korang cabut korang punya pelayar dan ketatkan skru. Dah siap dan korang ulang sebelah lagi. Dah siap tu, jom kita test dulu. Yeay, enjin masih hidup.